Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. So, nama saya Ira Zuhari. Okay, so untuk video kali ni sebenarnya saya nak kongsikan tentang orang yang selalu merendah-rendahkan diri dia sendiri. Maksudnya macam dia sebenarnya tak sedar. Dia sebenarnya tak sedar bila dia cakap macam tu. Okay, itu sebenarnya adalah ego kita sendiri. Ya, contoh. Ada orang tu dia cakap pasal saya ni pemalu. Contoh. Sebenarnya dia cakap tu bukan diri dia. Dia cakap tu adalah ego dia yang bercakap. Okay. Kenapa saya cakap tu ego? Selalunya orang fikir ego ni macam, oh aku paling bagus, aku tu. Itu sebenarnya adalah kata-kata yang membuatkan awak ni rasa macam diri awak valuable. Tapi ego yang saya nak sampaikan adalah dia lebih pelik daripada biasa yang awak dengar. Okay, ego macam aku ni macam tak adalah pandai sangat. Ego yang bercakap. Sebab apa? Kalau awak cakap yang awak ni pandai, kalau awak cakap awak ni berguna, awak cakap oh aku hidup secara sihat, it's going to be different. Maksudnya adalah kehidupan awak akan berubah. Kehidupan awak akan berubah. Awak akan tahu yang macam awak akan tahu yang oh, yelah, aku ni orang yang sihat. Maksudnya awak akan jaga pemakanan awak. Awak tak akan sembrono. Sembrono tu tahu? Sembrono tu macam apa ada atas pinggan aku sauk je. Maksudnya tak kisah awak tu timing makan apa semua. Sebab awak dah cakap kat diri awak, aku ni adalah orang yang sihat. Aku ni adalah orang yang berguna. So bila awak nak macam buat macam drama ke, gosip ke, apa ke, otak awak akan cakap macam, tak, aku ni orang yang berguna. Aku tak buat macam tu. Sebab bila awak cakap macam aku ni pemalu, aku ni tu, aku ni tu, aku ni ni, sebenarnya itu apa yang awak cakap adalah ego awak bercakap. Sebab ego awak tak nak awak berubah. Tapi sebenarnya dalam diri awak ni, aku nak disayangi, aku nak ada income yang bagus, aku nak ada duit yang bagus, aku nak ada duit yang banyak. Tapi apa awak cakap? Instead of that awak cakap, oh tak apalah, aku tak nak pun duit banyak sebab nanti masuk neraka. Itu apa yang awak cakap. Maksudnya kalau duit banyak ni, selalunya orang duit banyak ni, dia masuk syurga tu paling akhir sekali. Sebab yelah nak kena timbang, itu semua ego yang bercakap. Sebab bila awak cakap aku nak ada duit banyak, oh aku ada duit banyak, aku boleh bantu orang lain, aku boleh bantu ramai orang, aku boleh bersedekah, aku boleh bantu mak aku boleh bantu adik-adik aku boleh bantu ramai orang, aku boleh bantu anak aku sendiri. Sebab awak tahu bila awak cakap macam tu, aku kena berubah. Aku kena berubah. Aku yang kena berubah. Kalau aku nak hidup aku lebih bagus, aku yang kena berubah. Kalau aku nak orang sayang aku, kalau aku nak suami aku sayang aku nak isteri aku sayang aku nak keluarga aku sayang aku yang kena berubah. Itu kebanyakannya orang tak nak mengaku benda lain. Itulah sebenarnya. Gitu. Sebab saya share dengan awak the moment saya menyirap dengan diri sendiri, awak tahu tak, macam menyirap tu macam aku benci dengan kehidupan aku sekarang ni. Itulah the moment saya macam I start to realise, saya mula sedar yang saya macam, oh sebenarnya itu apa yang aku cakap kat diri aku sendiri sebelum ni. Maksudnya macam itu apa yang aku cakap, yang aku ni macam, oh tak kisah orang tak sayang aku tak, aku okey je. Itu apa yang awak cakap kat diri awak sendiri. Sebab tu bila orang cuba untuk sayang awak, orang cuba nak buat baik untuk awak, orang cuba nak berkawan dengan awak, orang cuba nak buat sesuatu, otak awak akan cakap, baik sangat tau, bahaya lah, mesti ada something. Otak awak cakap macam tu. Sebab apa? Awak menangkan ego awak. Itulah sebenarnya kenapa kita selalu merendah-rendahkan diri kita. Orang cakap, kau ni cantik lah hari ni, macam cantik lah, handsome lah, smart lah, kemas lah, bagus lah, idea awak bernas. Tapi apa yang awak cakap, oh tak adalah, saya macam tu, macam ni. Sebab awak dah bercakap dekat diri sendiri yang awak tak layak. Itulah punca dia sebenarnya. So kalau awak nak perbaiki diri awak sendiri, cakap benda-benda yang bagus. Segan nak cakap dengan orang, cakap dengan diri sendiri. Mula-mula memang macam tu. Kita macam nak cakap oh, kita nak cakap macam aku ni rajin. Okay, mula-mula kita akan rasa macam pelik. Macam otak kita sendiri akan cakap. Sebab kita ada roh, kita jasad ada roh. Roh kita akan cakap, ya ke? Pagi tadi pun kau macam malas. Roh kita akan cakap macam tu. Macam otak kita akan cakap macam tu. And then apa yang kita cakap, kita jangan lawan otak kita.
bila awak lawan otak awak, itu yang dia jadi macam ding-dong dalam otak. Apa yang awak cakap, oh tu bagi tadi, sekarang aku rajin. See? As simple as that. So apa yang saya nak cakap adalah jaga mulut, sebab kata-kata kita doa. Jaga mulut kita. Apa yang kita cakap tu semua doa. Cakap benda baik-baik kat diri kita sendiri. Bila otak kita nak start cakap yang macam benda-benda yang tak baik dekat diri kita sendiri, sebab otak kita akan bercakap. Sebab kita dilahirkan ada jasad dan roh. Okay? Otak kita akan bercakap, tapi semalam macam kau mengamuk je. Cakap kat diri sendiri, oh tak, tu semalam. Hari ni aku baik. Hari ni aku orang yang berjaya. Cakap macam tu. Maksudnya awak jangan cakap, tak, aku bila awak buat macam tu, awak akan jadi confused dengan diri sendiri. So awak admit dia. Awak cakap, oh tak, tu semalam. Hari ni aku berubah. Hari ni aku berjaya. Hari ni aku ada peluang. Cakap kat diri sendiri macam tu. Macam saya cakap, oh, saya ni adalah jutawan. Simple as that. Just say it. Walaupun janganlah cakap macam awak, kalau awak boleh buat, okey, tapi kebanyakannya tak berjaya sebab bila dia cakap, walaupun macam nak cakap, dia tahu yang dia ada RM1, orang pun tahu yang ada RM1 je dalam akaun dia. Dia pergi buat video, dia cerita kat orang, oh saya ada 1 juta. Orang mestilah dia akan gelakkan. So benda tu akan jadi brain torture. Maksudnya otak kita akan terseksa. So kita tak nak macam tu. Kita nak buat dia secara macam natural. Kalau macam saya suka pakai term ni adalah naik tangga. Okay, contoh awak ada RM1, awak ada RM1,000. Naik tangga tu, janganlah tiba-tiba tu awak cakap macam kat diri awak, oh aku ada 1 juta, tapi tengok memang RM1. Naik tangga. Contoh macam awak ada RM1, awak nak naik RM10,000. Contoh. Okey, awak naik tangga. Apa yang otak awak rasa awak boleh percaya, betul-betul percaya yang awak boleh rasa yang awak memang ada. InsyaAllah. Allah tu maha berkuasa. Satu benda yang saya pegang adalah Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Apa yang awak sangkakan daripada Allah. Okay, so itu saja video kali ni. Kalau awak suka video kali ni, ataupun awak suka video-video yang macam boleh ubah internal awak rasa macam yelah, macam roh awak je klik, macam tu. So don't forget to subscribe, and I'm gonna see you in the, saya jumpa awak untuk video akan datang. Bye. Assalamualaikum.